memetik kalimah teragung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Wan Afzal Nabil bin Wan Zulkifli. Pada kali ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Minum terasa duri, makan terasa sekam. Tidur tak lena, mandi tak basah, kerana memikirkan nasib bahasa kita. Kita pada negara dianggap seperti kukuran timah sahaja. Bahasa Melayu kita terus menganggap seperti mentimun bengkok, iaitu satu perkara yang tidak penting untuk kita pelajari. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Namun martabat bahasa Melayu dewasa ini nampaknya semakin tergugat akibat pengabaian penggunaan yang betul dan tepat dari segi pilihan perkataan, susunan ayat, ejaan dan tata bahasa. Pengabaian ini banyak dilihat dalam pelbagai konteks komunikasi lisan dan tulisan seperti perbualan, pengumuman dan pengiklanan. Pengabaian ini sama ada secara sengaja atau tidak telah mengakibatkan pencemaran bahasa atau menurut Nik Safiah Karim 1992, penggunaan yang salah pada peringkat formal. Penggunaan bahasa di peringkat formal ini meliputi penggunaannya dalam siaran radio dan televisyen, iklan, papan kenyataan, nama kedai dan bangunan serta sari kata dalam filem atau rancangan televisyen. Jika pencemaran bahasa ini tidak dibendung, ia akan mendedahkan masyarakat kepada penggunaan bahasa Melayu yang salah dan seterusnya mengakibatkan martabat bahasa Melayu itu sendiri tergugat. Oleh itu, mari kita menelusuri dengan lebih terperinci tentang sistem ejaan bahasa Melayu dan kegramatisan aspek tata bahasa dalam papan tanda atau iklan. Jika kita perhatikan, terdapat banyak kesalahan yang berlaku seperti tidak mengutamakan bahasa kebangsaan, pemilihan kata yang tidak tepat, mencampur adukan bahasa kebangsaan dengan bahasa Inggeris dan kesalahan tata bahasa. Okey, seperti mana gambar di sebelah saya ini, ia menunjukkan papan iklan sebuah syarikat perumahan. Saya dapat kesan bahawa ia telah menggunakan kesalahan penggunaan tata bahasa. Kata kerja boleh menerima imbuhan men dan juga di apabila merujuk kepada perkataan jual yang boleh dikategori sebagai kata kerja. Sekiranya diberi kata terbitan yang hanya melibatkan imbuhan awalan di atau imbuhan akhiran asli an dan tidak ada imbuhan apitan di an, perkataan jual boleh menjadi kata terbitan dijual atau jualan sahaja. Perkataan jualan bermaksud barang-barang yang dijual, manakala perkataan dijual merujuk kepada perbuatan menjual sesuatu barang. Oleh itu, perkataan untuk dijualan perlu dibetulkan menjadi untuk dijual. Oleh hal yang demikian, perlu ditegaskan bahawa para peniaga perlu merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka agar tidak melakukan kesalahan tata bahasa dengan sewenang-wenangnya. Okey, jom kita lihat gambar yang kedua. Gambar ini menunjukkan papan iklan kedai minyak wangi. Kesalahan yang terdapat adalah kesalahan penggunaan kata sendi nama. Penggunaan kata sendi dari dalam ayat rangkaian minyak wangi yang diperolehi dari minyak kasturi asli merujuk buku tata bahasa Dewan yang menjadi pegangan ramai guru. Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat dan juga waktu. Manakala kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama
yang menyatakan punca bagi manusia atau benda, asal kejadian dan sumber atau unsur perbandingan atau perbezaan. Oleh itu, apabila kita merujuk ayat di atas, minyak kasturi merupakan punca bagi benda. Ayat di atas sepatutnya ditulis rangkaian minyak wangi yang diperolehi daripada minyak kasturi asli. Selain itu, kita juga dapat lihat huruf vokal, iaitu huruf A, E, I, O dan U. Dalam iklan ini terdapat perkataan ingin, huruf vokal I yang menggunakan fonem I. Seterusnya, huruf konsonan yang terdiri daripada huruf selain huruf vokal. Dalam sistem ejaan bahasa Melayu, terdapat 21 huruf konsonan. Dalam iklan ini, kita dapat lihat perkataan kasturi, huruf konsonan K. Bukan itu sahaja, terdapat juga 5 jenis huruf konsonan gabungan seperti GH, KH, NG, NY dan juga SY. Contoh perkataan yang terdapat dalam iklan ini ialah minyak yang menggunakan konsonan gabungan NY. Akhir sekali, iaitu diftong. Apa itu diftong? Diftong adalah apabila terdapat dua huruf vokal A, E, I, O dan U yang duduk bersebelahan dalam sesuatu perkataan dan disebut dengan satu suku kata atau satu bunyi. Terdapat 3 diftong dalam bahasa Melayu, iaitu AU, AI dan juga OU. Contoh yang dapat kita ambil dalam iklan iaitu aura, iaitu menggunakan diftong AU. Okey. Okey. Gambar yang ketiga adalah menunjukkan papan tanda kawasan perniagaan. Kesalahan yang terdapat adalah kesalahan kata majmuk. Perkataan pasaraya bukan digolongkan sebagai kata majmuk yang dieja sebagai satu perkataan. Maka perkataan pasaraya perlu dieja sebagai dua perkataan yang dieja terpisah dan menjadi pasar raya. Seperti perkataan majmuk yang lain seperti kereta api, kapal terbang, sapu tangan dan sebagainya. Oleh itu, perkataan pasaraya dan medan selera perlu dibetulkan menjadi pasar raya dan medan selera. Gambar yang keempat adalah papan tanda penunjuk arah. Bagi papan tanda ini, kesalahan yang dapat dikenal pasti adalah penggunaan simbol dan pada perkataan tersebut. Seharusnya perkataan ini perlu dieja sepenuhnya dan mengelakkan penggunaan simbol sebagai petunjuk. Selain daripada itu, kesalahan struktur perkataan bagi perkataan tersebut perlu diperbetulkan. Bagi papan tanda ini, sepatutnya pihak yang berwajib perlu memperbetulkannya supaya menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Gambar yang kelima menunjukkan papan tanda lalu lintas yang menggunakan tata bahasa yang salah. Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Oleh itu, perkataan di hadapan haruslah terpisah menjadi di hadapan. Kenapa ni? Okey guys, gambar yang terakhir menunjukkan papan tanda pusat membaiki kenderaan. Merujuk Kamus Dewan, perkataan servis mempunyai 3 maksud, iaitu hantaran pertama dalam permainan badminton, tenis
atau squash, perkhidmatan dan juga tindakan memeriksa atau menyelenggara sesebuah jentera. Bagi memertabatkan bahasa Melayu, ada baiknya perkataan servis ditukarkan kepada perkataan selenggara. Oleh itu, perkataan kedai servis kereta boleh diganti dengan kedai selenggara kereta. Okey. Jadi, kesimpulan yang dapat dibuat, pengiklanan dan juga papan tanda adalah salah satu wahana yang boleh membantu memertabatkan sesuatu bahasa. Oleh itu, untuk memertabatkan bahasa Melayu melalui pengiklanan dan papan tanda, usaha diperlukan dari pengiklan atau peniaga dan pihak berkuasa tempatan PBT serta Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengesahkan ketepatan penggunaan bahasa dalam sesuatu papan iklan dan papan tanda itu sebelum ianya diluluskan untuk dipaparkan kepada pihak umum.